Hello guys, berjalan-jalan lagi. Kemana kita kali ini? Kali ini kita ke mana ya, itu ke Cameron Highland. Dan ini merupakan pertama kali Acik ke Cameron Highland bawa kita sendiri. Biasanya kita naik bas, naik apa. Dan sebenarnya kali ini kita pergi ke Cameron Highland kerana permintaan mak. Teringin sangat lagi ke Cameron Highland. Jom kita ke Cameron Highland. Dan kita tidur di Hotel Jasmine. Hotel ni sangat selesa, bagus dan murah. Dan apa lagi, kita jalan-jalan ke Cameron Highland. Dan tujuan utama ke Cameron Highland itu adalah untuk memetik strawberry. Dan kita boleh juga melihat pemandangan ladang teh yang sangat cantik dan memukau. Untuk ambil gambar memang best sekali. So masa ni kita pergi memang jam. Nak naik turun tu memang jam. So apa lagi, kita ke kebun strawberry. Okey, kita petik-petik dulu buah. Okey, waktu ni memang buah dia okey lah. Maksudnya dalam keadaan yang segar dan masak ranom. Dan sebenarnya inilah hajat mak Acik datang ke sini semata-mata nak rasa macam mana petik buah. So tengok mak Acik ni dengan borongnya buah strawberry tu. Jadi happy bila tengok dia semangat nak petik buah. Dan dia teruja gila first time tengok mak semangat. Dan Acik apa kesempatan juga untuk petik sama, merasa macam mana dapat petik. Walaupun tengok rupanya mahal juga buah strawberry ni. Baru tahu. Dan so kita jalan-jalan lagi. Dan di Cameron Highland Acik juga sempat pergi ke taman ni, taman rama-rama. Tapi di dalam taman tu macam-macam. Ada macam burung merak dan macam-macam. Dan ni Acik bawa akak dan juga anak saudara. Yang penting semua happy. Dan paling penting, dan comel ni, si comel ni, dan tengok anak kambing tersenyum, senyum muka dia manis. So apa lagi, kita jumpa ke next video. Bye bye. Assalamualaikum.